Okey, untuk geng-geng meranduk guys, mencari box untuk memancing Biasa kan sebelum ni aku review yang besar kan. Yang terlampau kapal sangat, boleh ambil jenis yang mini macam ni. Lama. Memang cantik guys. Design tactical hitam. Okay, kalau korang tengok kat sini, dia ada satu lock kat sini, boleh tekan untuk lock, nak buka. Sini pun ada satu grip ni. Dia ada dua layer Atas ni satu. Siap ada kompartmen ni. Nanti korang boleh organize lah, nak kecil ke besar, nak letak korang punya jeep ke batu ladung boleh. Ni satu utama. Kedua dia macam ni. Nampak dia jenis kedap tau. Sini pun ada satu kompartmen, korang boleh letak lah. Nak besar kecil semua boleh. Okey, satu tali sling ni guys. Okey, tali sling nanti korang boleh ikat lah dekat kiri dengan kanan dia. Yang penting sekali dia tahan lasak lah. Aku berdiri pun tak ada masalah. Dia kukuh guys. Lagi satu dia ada features lain dekat sini nanti korang boleh beli dia punya soket tu. Korang boleh letak korang punya rod lah. Sambil mancing tu boleh jadikan stand. So dekat mana korang dapatkan ni? Toolbox untuk memancing Sizing compact, harga murah, boleh tekan link kat bawah.